Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syed pembuka pasal rukun sembahyang. Punya halaman beda-beda halaman. Beda bro. Pasal rukun sembahyang dulu pembuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus salati 18 ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatan minha wa ruku'u wa tuma'ninatu fihi wa raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wa sujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhiru wa tashahhudu fihi والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه. Afal. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu satu pasal dan bermula segala rukun sembahyang itu 18. Apa yang 18? Rukun. Bermula yang pertama itu niat dan bermula yang kedua itu dam madam pada beserta puasa. Dan bermula yang kelima itu takbiratul ihram. Dan bermula yang keempat itu membaca Al-Fatihah. Dan bermula Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat. Pada itu satu ayat daripadanya Al-Fatihah. Dan bermula yang kelima itu rukuk. Dan bermula yang keenam itu tuma'ninah. Tuma'ninah padanya rukuk. Dan bermula yang ketujuh itu bangkit dari i'tidal. Dan bermula yang ke-8 itu tuma'ninah. Tuma'ninah padanya i'tidal. Dan bermula yang ke-10 itu sujud. Dan bermula yang ke-10 itu tuma'ninah. Tuma'ninah padanya sujud. Dan bermula yang ke-11 itu duduk. Duduk pada antara dua sujud. Dan bermula yang ke-12 itu tuma'ninah. Tuma'ninah padanya duduk antara dua sujud. Dan bermula yang ke-13 itu duduk yang akhir. Dan bermula yang ke-13 itu duduk yang akhir. Dan bermula yang ke-14 itu tasyahud padanya duduk yang akhir. Dan bermula yang ke-14 itu selawat di atas Nabi yang diberi rahmat oleh Allah, di atasnya Nabi dan sejahtera ya Allah. Pada selawat pada duduk yang akhir. Dan bermula yang ke-16 itu salim yang pertama.
Dan bermula yang ke-17 itu niat keluar, paling temanit keluar daripada sembahyang. Dan bermula yang ke-18 itu tertib segala rukun. Pada tertib segala rukun di atas barang-barang yang telah kamu sebut akannya barang. Yang lain. Tak ada mau. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslat wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan. Bermula ini itu satu pasal dan bermula segala rukun sembahyang itu 18. Apa yang 18 rukun? Jadi di pasalnya nak membahas tentang segala rukun-rukun sembahyang. Dan rukun-rukun sembahyangnya 18 rukun. An-niyatu, bermula yang pertama itu niat. Jadi rukun sembahyang yang fullnya natu niat. Wal qiyamu ma'al qudrati. Dan bermula yang kedua itu dah pada madang pada beserta kuasa. Dalam rukun sembahyang yang kedua, yang natu dan bagi orang-orang yang kuasa matang. Tekedi hai gedang jet bagi kenyan iaitu kedua. Awak kan ko? Yang surah itu. Saya ko baca abari mana ni kali pun. Dan rukun sembahyang yang ke-6 natu takbiratul ihram. Dan rukun sembahyang yang ke-4 yang natu membaca al-Fatihah. Dalam natu bismillahirrahmanirrahim yang natu seluruh ayat daripada al-Fatihah. Dan yang kelima ialah rukuk. Dan rukun sembahyang yang ke-6 natu tumakninah ba'da rukuk. Dan yang ke-7 ialah bangkit dan i'tidal. Dan yang ke-6 rukun sembahyang yang ke-8 yang natu tumakninah ba'da. Dan rukun sembahyang yang kurang natu sujud. Dalam rukun sembahyang yang ke-10 natu tumakninah ba'da ketika sujud. Dalam rukun sembahyang yang ke-11 iaitu dua pada antara dua sujud. Dan yang ke-12 iaitu tumakninah ba'du antara dua sujud. Dan rukun sembahyang yang ke-11 natu dua tahiyat akhir. Dan rukun sembahyang yang ke-13 yang natu baca tasyahud pada ketika dua tahiyat akhir. Dan rukun sembahyang yang ke-15 ialah baca selawat di atas Nabi SAW pada ketika dua tahiyat akhir. Dan yang ke-16 natu tabligh salam yang kufur. Yang ke-17 ialah bertalid yang bahawa legitnya kata tubik dari sembahyang. Dan yang ke-18 ialah bertertib rukun sebagaimana yang telah disebut oleh Tunku Musannif. Tentang isyar yang pertama. Jadi rukun sembahyang 18 ko. Takalan yang kesyut iaitu tertib. Yang ke dengan tertib, yang awal dapat awal, yang akhir dapat akhir. Yang ingin ulun tuan tanya, rukun yang sembahyang. Rukun sembahyang yang pertama iaitu ni. Man ketika ada sembahyang tanya awal tadeng man tanya pekalanya. Jadi tetap niat payah yang full. Jadi menyoni aku
Yang nunggu berkenan dengan tertib zikri. Pegah dok tertib zikri. Karena tertib nadwa, tertib fi'li dan tertib zikri. Datang iskal yang kedua. Iskal yang kedua, si dikukuhkan bak sama niata asyara. Inang itu 18. Undang-undang jatuh pada khabar bermarfu. Maka inang ka sama niata asyara. Karena samaniyata asyaranya ialah isim adat murakab yang berbina di atas fathah pada mahir rafa' rujuk khabar. Iskal yang kedua, faslun. Apa yang maksud dengan faslun? Faslunnya naku ialah sabuk pembahasan. Dan apa itu faslunnya? Faslun hidup bak awal pembahasan, bak full pembahasan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.